Betul ke anak saya takkan pandai speaking sampai bila-bila? Dah bertahun belajar. Tapi setiap kali cuba bercakap dengan dia tak boleh nak jawab. Bagaimana nak improve vocabulary dan pronunciation anak saya supaya dia tak digelakkan kawan-kawan dia apabila dia sebut perkataan dalam bahasa Inggeris? Seminar Bahasa Inggeris Cuti Sekolah AKE. Dalam program kali ini, saya akan bantu student untuk belajar cara confident speaking. Bagaimana nak mengatasi rasa malu, segan, takut bila bercakap depan orang lain. Cara yang mudah dan senang untuk susun idea dalam bahasa Inggeris untuk essay writing. Bagaimana nak menyampaikan idea dengan cara yang lebih baik supaya markah mereka sama seperti pelajar-pelajar dalam program AKE. Markah writing essay mereka daripada 7/20 melonjak naik menjadi 18/20. Mindset positif dan cara skor A untuk bahasa Inggeris. By the way, did you know topik-topik yang kita akan cover dalam seminar kali ini, pelajar-pelajar boleh guna daripada Form 1 sehinggalah Form 5 untuk SPM mereka. Daftar sekarang dan beri kami peluang untuk bantu anak anda skor A dan akhirnya confident speaking.